Terkejut ke tengok bil tu tinggi sis? Padahal diri sendiri yang sebabkan bil tu tinggi kan? Ni antara yang selalu kita buat tanpa kita sedar. Nampak macam familiar kan? Korang pun sama je. Korang pun mesti buat juga kan? Membazir kan? So from now on, jom kita gunakan air secara cekap. Apa tu penggunaan air secara cekap? Maksudnya kita gunakan jumlah air dengan kadar minima semasa menjalankan sesuatu kerja atau aktiviti harian. Kiranya korang buat kerja harian macam biasa tanpa ada pembaziran air. Kenapa kena guna air secara cekap dan berhemat? Sebab ni salah satu langkah yang efektif dan mudah untuk mengurangkan bil air. Sambil tu dapat juga memastikan sumber dan bekalan air digunakan secara mampan atau lestari. So korang jomlah hargai air dengan menggunakan air secara cekap. Bye!